Makanan tengah hari dah sampai. Kau nampak tenang. Macam dah sedia nak kena makan. Bagus. Sang singa yang gagah. Sebelum kau makan aku ada satu soalan nak tanya. Dalam dunia ni, siapa yang paling kau takut? Apa? Takut? Dengan kekuatan dan kehebatan aku sekarang, apa pun aku tak takut. Kau? Aku paling takut dengan manusia. Kau tak takut dengan aku? Buat apa aku nak takut? Aku yang bagi kau gelaran Raja Rimba. Oh, kaulah sang kancil yang bijak tu. Tahu tak apa? Kau kata kau paling takut dengan manusia. Apa tu? Itulah makhluk yang paling ganas. Paling bahaya. Kau yang gagah ni pun bukan lawannya. Kau jangan nak tipu. Mana ada makhluk yang lebih menggeronkan dari aku? Tak percaya tak apa. Aku lebih rela dimakan kau dari berhadapan dengan manusia. Tunjukkan aku manusia tu. Mana dia? Nanti. Itu bukan manusia. Manusia berkaki dua. Makhluk tu berkaki tiga. Habis? Mana manusia? Kalau manusia aku tak jumpa, kau aku makan. Kau nampak tu? Itulah manusia. Aduh, tolong aku kancil. Tolong aku. Buat apa aku nak tolong kau? Nanti kau makan aku dan penghuni hutan yang lain. Tolonglah aku kancil. Betul, manusia lebih hebat. Aku takkan tinggal berdekatan dengan manusia. Aku janji akan tinggalkan hutan ni. Ya. Kuvo. Kancil, buat apa kau datang sini? Kita orang tengah sembunyi ni. Syuh. Nanti kalau singa nampak, macam mana? Jauh, Kancil. Tengoklah ni. Apa tu? Ini anak panah manusia. Habislah. Ada harimau. Lepas tu singa. Sekarang manusia pula. Aduh. Kancil, kenapa kau bahal lagi? Kenapa sabar, dengar dulu. Panah ni aku cabut dari badan singa. Singa dah kalah dan dah keluar dari hutan ni. Aku, kancil yang tak boleh diharap tu, yang halau singa keluar. Jangan merajuk lah. Alah, Kancil. Janganlah merajuk. Kami minta maaf. Kau bijak dan memang boleh diharap. Kau memang hebat, kancil. Itulah dulu aku nak cakap. Kita jangan putus asa. Kena usaha. Baru boleh berjaya. Macam aku buat sekarang. Ni kau tengok.
Iya. Usaha tangga kejayaan. Wah. Begitulah ceritanya. Yeay! Kancil dah berjaya. Jadi, kita kena ikut macam kancil. Jangan putus asa walaupun orang mengejek kita. Teruskan usaha sampai berjaya. Bagus Haris. Macam itulah cucu Aki. Lah, tidur dah. Apalah abang ni? Aki, apa jadi dengan singa tu? Singa dekat zoo lah. Ya ke Aki? Iya. Boleh pergi tengok ke? Boleh. Bila nak pergi Aki? Alah, dah tidur.